Hai, selamat datang. Hari ini kita nak bincang satu benda yang kita semua buat setiap hari tapi jarang kita fikirkan dalam-dalam, iaitu seni bercakap sopan. Anda mesti pernah rasa kan, situasi di mana kita terdiam sekejap, berpeluh fikir, macam mana aku nak cakap benda ni elok-elok supaya orang tak terasa. Tak kiralah masa hantar email kat bos ke, atau bercakap dengan orang tua, kita semua pernah lalui. Nah, ini yang mungkin anda tak sangka. Rupa-rupanya, kesopanan ni, ia bukan setakat pasal adab. Ia sebenarnya satu bidang ilmu dalam linguistik. Betul, ada sains di sebalik cara kita memilih kata-kata. Okey, jadi apa sebenarnya model kesantunan bahasa ni? Senang cerita, ia macam satu set teori atau formula yang pakar-pakar bahasa guna untuk faham macam mana kita guna bahasa untuk jaga hubungan dan elak daripada bergaduh. Anggap je, ia macam peta jalan untuk perbualan yang harmoni. Dan peta jalan ni pula bukan ada satu je tau. Sebenarnya ada sekurang-kurangnya 6 model utama yang dah dibangunkan oleh para sarjana untuk faham semua ni. Dan inilah yang kita nak bedah siasat hari ni. Jom kita mula dengan geng yang pertama sekali. Boleh kata mereka lah yang letakkan batu asas untuk seluruh bidang kajian ni. Para pelopor. Okey, 3 nama ni. Grice, Lakoff dengan Leach. Anda kena ingat, masing-masing ada cara pandang yang berbeza sikit. Grice, dia fokus pada kerjasama. Lakoff pula tengok pada peraturan yang bagi kita pilihan. Manakala Leach, dia kata ia macam timbang tara untung rugi dalam setiap perbualan. Menarik kan? Cuba tengok ni. Yang bestnya, 2 daripada model asas ni, daripada Grice dengan Lakoff, muncul serentak pada tahun yang sama, 1975. Ini menunjukkan yang masa tu memang tengah hangat orang bincang pasal topik ni. Nak bagi faham sikit, kita ambil Grice sebagai contoh. Idea dia senang je. Asas perbualan yang elok ialah kerjasama. Maksudnya, cakap biarlah jelas, relevan dan jujur. Contohlah kan, kawan tanya pukul berapa, kita jawab pukul 3. Bukan jawab berbelit-belit macam, waktu minum petang dah lepas. Nampak tak? Bagi Grice, bila komunikasi kita efisien, kesantunan tu akan datang secara semula jadi. Mestilah cerita dia tak habis kat situ je. Selepas geng pelopor ni, datang pula generasi baru yang ambil idea-idea asal ni dan kembangkan lagi. Ini dia geng kedua. Kita ada Fraser, ada Brown dan Levinson yang ni sangat terkenal dengan idea jaga air muka. Dan yang paling menarik, kita ada tokoh tempatan kita, Asma Haji Omar, yang kaitkan semua teori ni dengan konteks budaya kita sendiri. Kalau kita tengok garis masa ni, nampak jelas pergerakannya. 3 tahun je lepas Grace dan Lakoff, pada 1978, Brown dan Levinson pun keluar dengan model mereka. Idea utama dorang, semua orang ada air muka atau image diri yang perlu dijaga. Jadi, bila kita minta tolong, kita macam mengancam sikit air muka dia. Kesantunan tu, itulah strategi kita untuk melembutkan ancaman tu. Kemudian, kita lompat ke tahun 2000, di mana Asmah pula menyumbang dari perspektif alam Melayu, tunjukkan macam mana konsep budi bahasa kita membentuk cara kita berkomunikasi. Jadi, inilah gambaran besarnya. Kita boleh pecahkan semua ni kepada 2 kem utama. Sebelah kiri, kita ada para pelopor. Mereka lah yang mulakan semua. Sebelah kanan pula, para pengembang yang ambil idea asas tu dan kembangkannya lagi dengan konsep-konsep baru macam air muka dan konteks budaya. Senang kan nak nampak evolusi pemikiran tu bila kita susun macam ni? Baik, kita dah tengok semua 6 model ni secara ringkas. Sekarang, mesti ada yang fikir. Jadi, apa kena-mengena semua teori ni dengan hidup aku? Jawapannya banyak sangat kena-mengena. Sebab bila kita faham kerangka macam jaga air muka ni, atau macam mana budaya lain tengok kesopanan, ia bukan lagi teori dalam buku teks. Ia jadi macam toolkit untuk kita berkomunikasi dengan lebih berkesan. Lagi-lagi bila kita berurusan dengan orang dari latar belakang berbeza atau dalam situasi kerja yang formal. Penting kan? Secara praktikalnya, apa faedahnya? Kecerdasan emosi kita boleh jadi lebih tajam. Kita boleh elak salah faham yang tak sepatutnya berlaku. Hubungan kita dengan orang sekeliling jadi lebih kukuh. Dan akhirnya, kita jadi lebih pandai meyakinkan orang. Ini semua kemahiran hidup yang sangat-sangat bernilai. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikir-fikirkan. Cuba renung balik cara anda bercakap setiap hari. Agak-agaknya, anda ni tim mana? Adakah anda lebih macam Grice, yang penting cakap biar jelas dan terus terang? Ataupun anda lebih kepada tim Brown dan Levinson, yang sentiasa fikir pasal nak jaga air muka orang lain? Strategi kesantunan mana yang paling kerap anda guna? Mungkin tanpa anda sedari pun. Fikir-fikirkanlah.